HQ. Tapi dekat HQ malam ni ada kontena, Jati baru sampai, takut sana penuh kan. Jadi kita turunkan kat sini. Jom kita tengok apa dekat dalam. Bahagian sini kita ada TV. TV kau nak kecil ada, besar ada. Ni kat display tapi dah sold ni. Kat TV pun ada. Kat sini kita ada drawer, beg, karpet, rak kasut. Ni chest drawer. Dekat sini kita ada rak-rak, buku apa semualah. Macam-macam segala ada dekat sini. Barang kecil, barang besar semua ada. Kipas, yuap, meja lipat, rice cooker, heater air. Kat buku ni macam-macam kat buku. Kau nak ni kat display pun ada kat sini. Dekat sini kat buku. Ni rak-rak ni banyak ni. Penuh ni barang. Kedai kita sentiasa penuh untuk korang. Yang ni set-set radio, power amp pun semua ada lah kat sini. Bahagian sini kita ada karpet. Karpet pun ada lagi. Yang ni almari. Almari 3 pintu, 2 pintu. Macam-macam lah. Tadi ada yang baru sampai, ada yang stok lama tilam. Maaf lah. Sekarang ni kedai kita tengah bersepah, banyak kerja. Diorang tak sempat lagi nak kemas. Ni almari pun banyak. Sebab kita pun nak cepat nak settlekan HQ. Sebab kontena hari ni nak